Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, sekali lagi menegaskan tidak berkenan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di negeri itu. Pendirian tersebut disuarakan baginda menerusi kenyataan daripada Setiausaha Sulit Kanan Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani dalam hantaran akaun Facebook rasmi Selangor Royal Office. Status itu turut dilampirkan teks kenyataan bertarikh 7 Mei 2026 dan poster yang memaparkan imej baginda berpakaian baju Melayu dengan perkataan full stop yang memberi mesej bernada muktamad. Baginda menzahirkan kebimbangan risiko pencemaran tanah, udara dan sungai akibat pelepasan sisa kumbahan. Aktiviti ini boleh menjejaskan bekalan air bersih penduduk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sultan mencadangkan bekalan daging babi diimport dari negeri lain seperti Sarawak, mencontohi Singapura yang bergantung sepenuhnya kepada import. Tanah yang ada di Selangor sewajarnya dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan secara lebih ekonomik dan dapat memberi manfaat luas kepada masyarakat secara menyeluruh, menurut kenyataan berkenaan.